Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni sebenarnya aku perlu pergi ke premiere filem Gantung Musketeer Code. Okay, thank you kepada Empire sebab invite aku. But aku tak pernah tengok lagi trailer ni. So, jom kita tengok dulu trailer ni. How was it? So, you ready? 3, 2, 1. Kau suka yang kau nampak tu Ratna? Oh, cerita horror ke? The farce is about a girl who committed suicide. Is it race play? I know. They can be quite controversial. The boys did this. Yang sekolah kita ni ada student yang baru bunuh diri. Kita tak boleh lupa yang sekolah kita ni The Taufik. bully yang buat student lain bunuh diri. Atau sekarang udah tahu, Musketeers, anak nakal. Oh. Kau tahu kan kenapa Ratna Oh. dengan diri? Boleh jadi kau sebab tu Jangan tipu diri kau sendiri, Gip. Bukan ayah sebelah kapal tu. Bukan ayah malukan diri. Tapi kawan-kawannya yang buat kan? Mereka kan tak ada bukti apa yang dia buat tu pilihan dia. Tak, aku tak faham sekarang ni kan. Kenapa dia untuk ilmu lebih ah? Macam mana kita nak uruskan anak tu? That was, tu je lah bagi aku macam off sikit. Nak mati pun kacau orang juga macam tu. Hantu Ratna ni. Dia tak boleh bunuh orang ni. Lu bilang si Farah bisa memikir sampai paranormal gitu kan? Kalau gitu, kita minta bantuan dia aja. Kau buat aku nak tahu kenapa je. Selagi kita tak tahu siapa yang buat. Selagi itu Ratna Tadi tu bukan Nadia Khan yang sini. perempuan tu? Oh, nice. Oh, 5 Jun. Oh, lambat lagi minggu depan Oh, wow. Okay, now I'm excited to watch Gantung pada malam ni. If I don't know, aku rasa macam aku tak pernah tengok dia punya, aku tak pernah baca novel dan aku tak pernah tengok yang TV series. Orang kata TV series pun best dan diorang sanjung gila babi dia punya novel. So I can't wait. Aku sebenarnya sungguh tak sabar nak tengok Gantung ni. Ada Taufik. Siap ada Bron Mat. Oh, Bron, my favourite actor dalam filem Malaysia. Filem-filem Malaysia. But it turns out dia nampak macam ada perempuan yang bunuh diri. Lepas tu diorang ni merupakan orang yang bully perempuan tu. But then sebab dia bunuh diri tu tak tahu sebab apa. So dalam filem ni kot dapat bagi tahu mungkin daripada empat-empat ni ada yang macam diorang ni jahat ke apa kan. So apa pendapat guys tentang trailer Gantung Musketeer Code ni? Kejap lagi aku akan pergi tengok dan nantikan review filem Gantung. Tak tahu lah keluar awal keluar lambat apa kan. Apa pandang you guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Jangan jumpa lagi pada Zah Vlog akan datang. Thank you.